Nak pergi buat haji ni dalam keadaan zakar kita menitiskan air mani. Maknanya baru-baru lah, baru-baru lagi duduk bergaul dengan isteri, lepas tu nak pergi buat ibadat selalu. Nak berasa tak sedap, berasa tak sedap. Tu dia. Ini hak asal dia ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kalau aku tahu dulu lagi hak akan berlaku kemudian, aku tak bawa lah hadiu tu. Dan kalau tidak kerana hadiu ni ada bersama aku pun nak buat juga sebab kamu buka ihram ni. Nak halal jugalah. Dia kata, mana barulah sahabat-sahabat tu tenang hati, tak apalah. Jadi apa tujuan ni buat gini ni? Ada beberapa tujuan. Yang pertamanya, untuk menghapuskan pahaman ataupun adat resam jahiliah yang mengatakan buat umrah pada bulan haji ni tidak baik. Min afjaril fujur, kata dia, dosa besar. Puak-puak jahiliah tu kata. Nak apa hak tu? Jadi apabila suruh buat ni bulan haji ni, suruh buat umrah, lepas tu tengah tidak berasa berapa-apa, nak kikih betul ni, biar tak ada dah pahaman jahiliah. Itu sah. Maknanya tak ada dah berasa lebih hak jahiliah. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak tu kat itulah hak paling baik. Walaupun dulu kita berasa memang beratlah, salah hak ni kita berasa salah, tetapi apabila kita dapat tahu daripada Nabi, kita tinggal hak tu. Tak paling dah, tak ada berasa keberatan apa dah. So, maksud dia. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada kita ibadat agama Islam ni, khususnya haji. Hak lain-lain pun kalau kita perhati, dia ada unsur mudah, senang, ada unsur tu, dan tidak menyusahkan manusia. Dan tidak kata ibadat ni apabila kita nak buat, kita kena bersedia puasa dulu, sebab kita nak bedah perut ni kan. Nak belah perut, nak belah apa-apa, doktor suruh puasa dulu. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Kita kata nak semayang, jadi sebelum semayang ni beberapa jam tak boleh bersetubuh dengan isteri. Adakah lagu tu? Tak ada. Agama tidak ajar lagu tu. Saat ni je baru bersetubuh, kita kata lepas pada tu masuk dah puasa ni, orang pun tak ada nak mandi junub lagi. Nabi SAW pun pernah lagu tu, dalam hadis disebutkan, lepas pada tu tak ada mandi junub lagi. Mana mandi junub tu dalam waktu puasa dah lah, start puasa dah. Lepas tu pergi sembahyang subuh, menghalangkan seseorang itu untuk berapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk merapatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertakarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terhalang. Dok, agama tidak kata terhalang. Supaya mudah, supaya apabila kita buat ibadat tu, kita tidak terkhoyak-khoyak, tengok ke bini kau gapo kau dah nak pakai air wangi pula dah. Ni lama ni banyak hari dah tak pakai air wangi, berasa tak sedap Muka duk biasa pakai air wangi semua ni dah. Bau ketiak lah, bau kau tu ni macam-macam bau dah. Supaya tak ada. Apabila kita buka ihram, kita boleh buat semua. Lepas pada tu nak pakai ihram haji pula tu, start semula. Sebentar, tak ada lama. Kita buat kerja, buat ibadat tu tak lama. Jadi kita boleh khusyuk. Ini menunjukkan yang dipentingkan dalam agama itu khusyuk. Bukan masa lama, bukan susah banyak. Tak. Tu dia nak ajarnya, nak bagi kemudahan kepada kita. Hak inilah hak disebutkan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan nak mudah untuk kamu, bukan payah. Mudahnya agama, tengok lagu ni. Walaupun kata tak boleh pakai air wangi, tak boleh mendekati isteri, tak boleh gitu gini, ada jalannya. Kepada orang yang buat haji tamattu, apa dia ada kesenangan. Ini pilihan. Kalau kita nak lagu ni boleh. Kalau kita nak haji qiran boleh. Nak haji ifrad atas kita ada pilihan. Tak saya buka ihram tu, nak terus boleh. Nak haji qiran tak buka lah, akhir sekali bau boleh. Tetapi ada jalannya. Bahkan di sini menunjukkan bahawa ada kelebihan haji tamattu. Boleh jadi kita boleh kata kepada setengah-setengah orang mungkin haji tamattu lebih afdal untuk dia, kepada setengah-setengah orang tidak. Kepada orang yang baru menikah misalnya, tak? Ataupun orang muda, kita kata boleh jadi haji tamattu lebih baik untuk dia, macam ni.
Inilah Pak Nabi SAW ajar. Dia nak suruh mudah, tak ada kata ibadat ni sehingga apa jadi terhalal kita untuk mendapat kesenangan dunia sampai kita tidak dapat mengecapi nikmat dunia. Tak ada ajaran agama Islam lagu tu. Kalau ada, itu tak betul. Selalu kita boleh tahu lah tak betul. Kalau ada ajar, tak usahlah nikmat dunia ni, tak usahlah, pakai tinggal tu. Makan sikit-sikit sudahlah, tak usah. Itu tak kena tu, tak kena. Tak kena. Sebab apa? Nabi SAW tidak sampai setara tu. Kalau kita nak kata nak zahid, mana lebih dengan Nabi zahid. Hak tu lah hak molek ni, setara tu, ikut hak tu. Setara sahabat, setara tu. Kalau lebih lagi, mesti ada tak kena kita, mesti ada tak kena. Lepas tu Suraqah pun jumpa dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW duduk melontar Jamrah Aqabah, dia kata, wahai Rasulullah, cara lagu ni kita buat ni, pasal haji lagu ni khusus untuk kita ke kau buat selama-lamanya? Nabi SAW kata, tak, untuk selama-lama, untuk semua orang. Bukan untuk pokok kita ni saja, tak, untuk semua, buat selama-lamanya sampai kiamat boleh buat lagu. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahawa ada kalanya perkara yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat tu ia khusus dengan sahabat. Ada kalanya khusus untuk orang-orang tertentu. Ada kalanya untuk umum semua. Sehingga sahabat tanya, misalnya di sini, ini khusus untuk kita sebab boleh jadi khusus. Sebab dia tahu dah. Kadang-kadang gitu. Tidak, Nabi SAW kata, bila tidak ni kak, tidak khusus ni kak, jelas lah. Sampai ke bila-bila, untuk semua orang. Perawi berkata, perawi ni sahabat tu lah. Sahabat di sini apa dia? Jabir bin Abdullah. Sebab kalau dalam bab haji ni semua ulama timur, hadis hak nombor 1, hadis Jabir bin Abdullah. Kalau dalam bab haji. Sebab tu Imam Bukhari pun amari hak Jabir. Dia amari hak Jabir. Dalam bab ni orang ni nombor 1. Sebab hadis dia paling lengkap, dan paling kemah. Dan dia perhatikan hak Nabi SAW itu cerita tu daripada awal sampai akhir. Kalau kita jumpa hak rekah-rekah, ini hak rekah ni, hak rekah. Kalau hak panjang kan, lengkap. Dia kata Aisyah pergi ke Mekah dalam keadaan mari kotor. Dalam keadaan mari kotor dia pergi ni, perempuan mari kotor. Ada pula orang kata macam-macam lah dalam masyarakat ni kan, macam-macam. Dia kata Aisyah ni tidak pernah mari kotor, kata dia. Aisyah ni. Sebab tu Abu Bakar tu orang panggil Abu Bakar. Sebab anak dia tu darah sama Abu Bikir. Kalau lagu tu Abu Bikir pula lah. Apa Abu Bakar pun. Itu pula. Sebab itulah Nabi SAW ni suka sangat kepada dia. Sebab dia ni anak darah sama. Ke situ pula perginya. Orang akan boleh buat kesimpulan gitu lah. Sebab tu tak boleh bawa benda-benda tak betul ni. Sebab dia akan pergi panjang tak tahu apa mana. Bina atas hak tak betul. Bina'ul fasid alal fasid, orang panggil. Kita bina hak tak betul atas asas yang tak betul juga. Teruk dalam tak ada. Sebab tu ya, kalau kita tengok hadis-hadis yang sahih ni kan jelas. Dia mari kotor, habis ya. Mari kotor. Hak cerita tadi, mari mana? Kalau ada, tak boleh lawan hak ni. Kalau ada, apatah lagi tak ada, tak cerita. Rekaan saja. Nak memburuk-burukkan Nabi SAW saja. Seolahnya Nabi ni kasih kepada bini dia kerana suka orang lain. Suka kepada bini muda gitu. Tidak, jangan lagu tu. Itulah. Kalau kita tengok hadis yang sahih tak ada. Kita nampak waras molek. Tak ada perkara yang mengaibkan Nabi SAW. Itu mengaibkan Nabi tu kalau lagu tu. Dan ulama sudah mengatakan kalau mengaibkan Nabi itu tanda hadis maudhu', hadis palsu lagu itulah. Jadi Nabi SAW pun suruh dia buat belaka ibadah haji. Cuma hak talihnya bertawaf di Baitillah. Sebab apa? Tawaf itu dia supaya semaya je. Kena syarat dia kena ada air semaya ke apa semua. Cuma bezanya kecek boleh. Ketika tawaf tu boleh. Dan tidak boleh semaya selagi tidak suci.